Hai, bersama saya lagi Alfa Hafiz Amin. Alhamdulillah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk menerima tempahan daripada aplikasi Grab. Okey, oleh itu jom kita tunggu tempahan masuk terlebih dahulu. Okey, sambil-sambil itu saya terangkan serba sedikit tentang aplikasi Grab ini. Okey, untuk makluman rakan-rakan, untuk menerima tempahan kita haruslah bersedia ya, kerana tempahan akan masuk secara automatik. Okey, apabila penumpang membuat tempahan, sistem akan mencari kepada pemandu yang paling dekat dengan penumpang. Untuk memulakan tugasan, saya nasihatkan rakan-rakan menyemak dulu aplikasi Grab ini dengan cara diagnose terlebih dahulu aplikasi kita ini. Okey, untuk diagnose kita punya aplikasi, kita pergi ke line-nya. Okey, selepas itu kita tekan diagnostik dan mulakan diagnostik. Okey, dan sistem akan semak ada apa-apa masalah tentang telefon kita, nanti dia akan beritahulah. So setakat ni yang telefon saya ni tak ada masalah, semuanya dalam keadaan yang baik. Okey, nampaknya semua dalam keadaan baik. So kita tunggu job masuk je lah. Untuk kita mendapatkan job, kita hanya perlu tunggu sahaja. Sebenarnya dalam aplikasi Grab ni ada 3 cara tugasan akan masuk kepada kita lah. Dan cara ini adalah salah satu daripada caranya, dan kebanyakan memang cara ini yang akan kita dapat ya. Alhamdulillah, job pun telah masuk. Okey, bila job masuk, kita ada masa 5 saat ya, sama ada ingin teruskan ataupun ingin membatalkan job ini. Sekiranya kita batalkan tempahan ini dalam masa 5 saat, cancellation kita tidak akan direkodkan. Sekiranya kita biarkan atau tekan teruskan, bermakna kita ingin mengambil tempahan ini. Okey, dalam masa yang sama, skrin akan menunjukkan jumlah masa yang akan kita lengkapkan untuk job ini, jarak untuk ambil dan jarak untuk menghantarnya. Okey, dan kita teruskan. Setelah kita menerima job, paparan ini akan ditunjukkan kepada kita lah. Yang pertama, kita akan melihat jenis tempahan. Contoh yang ini tempahan standard. Okey, nak pikat ke mana, dan harga bersih yang kita dapat pada job ini adalah RM3.20. Setelah itu kita boleh ikut maps yang ditunjukkan untuk kita pergi mengambil penumpang tersebut. Okey, dalam masa yang sama rakan-rakan boleh perhatikanlah yang ada gambar seperti orang yang dalam bulatan warna biru, bermaksud sebenar itu adalah lokasi sebenar penumpang kita berada ya. Tetapi kita harus pergi ke tempat yang dipinkan terlebih dahulu. Okey, apabila kita sampai di tempat yang dipinkan, tempat pengambilan tersebut, okey, kita boleh tekan sudah sampai ya. Pastikan rakan tekan butang sudah sampai itu hanya sekali ya. Selepas itu butang sudah sampai akan bertukar kepada butang ambil. Setelah penumpang naik, barulah kita tekan butang ambil, dan butang ambil akan bertukar kepada butang turunkan. Selepas itu kita boleh memandu untuk menghantar penumpang mengikut maps yang dipaparkan. Sekiranya kita tidak mahu menggunakan peta Grab, kita boleh tukar, kita klik lainnya. Okey, selepas itu kita pilih buka navigasi alternatif. Okey, sekiranya kita ingin melihat jumlah tambang yang sebenar yang dibayar oleh penumpang, kita boleh klik perhentian dan ia akan dipaparkan di bawah lah. Okey, kita tekan back balik dan kita teruskan perjalanan untuk menghantar penumpang kita. Okey, kita lengkapkan perjalanan kita lah. Okey, pastikan kita menghantar betul-betul di tempat yang dipinkan ya. Okey,
Setelah sampai ke destinasi yang diimpikan, okey, kita boleh tekan turunkan. Selepas itu, jumlah yang perlu diambil daripada penumpang akan dipaparkan. Okey. Sekiranya kita melalui tol, kita boleh masukkan jumlah yang kita bayar tol tersebut di bahagian tol. Kebiasaan jumlah bayaran tol ini akan dimasukkan automatik oleh pihak Grab. Dan bayaran tol ini akan ditanggung penuh oleh penumpang kerana ia tidak termasuk dalam tambang. Selepas itu kita seretkan sahkan pembayaran untuk kita melengkapkan perjalanan ini. Kita juga boleh menilai penumpang dengan memilih jumlah bintang yang dipaparkan. Alhamdulillah, kita telah melengkapkan tugasan kita. Okey, alhamdulillah, saya rasa rakan-rakan semua sudah jelas ya macam mana cara penerimaan tempahan daripada aplikasi Grab. Saya doakan semua rakan-rakan semoga dimurahkan rezeki. Untuk menguatkan semangat saya lagi, minta tolong rakan-rakan like and follow saya punya ruangan ini. Okey? Terima kasih kepada rakan-rakan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.